Hai guys, hari ni aku nak review movie GOATS, sebuah filem animasi daripada Sony Pictures. Studio yang sama yang membawa K-pop Demon Hunter. So, pada mulanya, bila aku tengok trailer, apa yang ditonjolkan dalam trailer tu adalah sukan permainan basketball. Tapi di dalam movie ni, dia boleh dikatakan seakan basketball, tapi dalam tu dipanggil rollerball. So, dia macam basketball tapi dimainkan dalam kalangan binatang yang dalam movie tu. Tapi, player dia yang dibenarkan main basketball tu hanya binatang yang bersaiz besar sahaja. Jadi, watak utama ni dia adalah kambing. Dan kita tahu dia bersaiz kecil dan memang bercita-cita untuk jadi player basketball, dan dia mengidolakan seorang macam harimau dalam tu. So dia mengidolkan dia lah untuk jadi seperti itu. Durasi 1 jam 40 minit. Aku boleh katakan the storyline dia memang straight to the point. Dia seolah-olah macam kalau korang tengok sesiapa yang pernah layan cerita, dia macam biografi sport. Dia macam tu saja, simple, dan memandangkan dia animasi, so dia lebih menarik lah kan, dan watak binatang yang main. Jadi, dan ada jugalah part-part kelakar dia. So aku boleh katakan animasi ni animasi terbaik lah untuk tahun 2026 daripada Sony Pictures selepas kejayaan diorang dari K-pop Demon Hunter. Dan aku tak tahu apa yang tak okey dari segi movie ni, sebab bila animasi dan membawa tema sukan, aku tak letakkan expectation yang terlalu tinggi dan ada wow factor. Cumanya bila animasi dan dia buat style binatang main basketball, so di situ dah jadi satu tarikan lah bagi aku. Jadi siapa yang suka movie sport macam basketball ke, atau memang meminati animasi daripada Sony Picture, ya, korang boleh layan dengan santai. Tak perlu, cerita ni tidak ada fikir apa-apa. Dia betul-betul just movie sukan yang korang kebiasaan tengok. Jangan kata cerita macam biografi sport ke apa. Kalau korang tengok Looney Tunes Back in Action, yang ada juga bawa tema sukan basketball, siap bawa player asal pemain basketball tu sendiri pun, lebih kurang cerita macam tu saja. Cuma Looney Tunes, dia adalah dunia manusia bawa ke dunia kartun. Ini fully animasi, memang kartun 100%. Jadi apa yang dibawa tu sama bila kita dalam situasi bila kita bersukan, iaitu semangat berpasukan, semangat untuk kita menang. Itulah yang cuba ditonjolkan dalam movie GOATS kali ni. So kalau korang tengok, untuk watak utama tu memang dia dipelekehkan lah. Memang dipelekehkan sebab dia saiz kecil. Jadi memang tak layak. Tak layak, dan diorang juga menetapkan peraturan tu sendiri, iaitu binatang saiz kecil tak boleh main rollerball tu. Jadi bila tim yang harimau tu perlukan player yang ke-6, jadi di situlah bermulanya dia ambil kambing tu sebagai
player ke-6 dalam team dia. Jadi memang simple story. Kalau korang minat, korang boleh pergi tengok dan korang akan faham the 100% the whole storyline. So tak ada pening-pening, tak ada konflik yang terlalu berat, tidak ada plot twist yang membuatkan korang kena fikir di hujung, di tengah ataupun di mula. Korang boleh layan secara santai tanpa memikirkan apa-apa yang terjadi ketika tengok dan selepas tengok. So, pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Puas hati ataupun korang rasa 1 jam 40 minit tu tak cukup? Aku jarang suka animasi daripada Sony Picture. Cuma selepas aku tengok K-pop Demon Hunter, ya, aku menarik konsep tu. Dan bila dia buat movie GOAT ni, aku rasa ya, lagi menarik. Dari segi grafik, animasi dia tu pun, ya, aku suka juga. Kan, dia tak macam animasi yang lain. Dia Sony punya animasi, dia ada style dia tersendiri. Style yang macam mana aku tak tahulah. Pada yang selalu layan animasi daripada Sony Picture, diorang mungkin tahu. Aku sebab baru nak mula tengok, baru nak mula layan animasi daripada Sony Picture. So, pada yang dah tengok, korang rasa puas hati ke tak? Enjoy ke tak? Ataupun korang rasa cerita dia terlalu simple dari segi penceritaan dia? Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye!